Okay, Assalamualaikum. Jom kita kira bonus manager Asia. Okay, so manager Asia, kita dah tahu dia 5cc aktif. So dia manager yang aktif. Dia ada manager Mona yang buat group sales 50cc. Kita ada SV Ardell juga yang buat sale 30cc. VIP Nudri 15cc. So korang kena take note bahawa manager akan dapat 48%. Manager Mona 48%, SV Ardell 38%, VIP Nudri 30%. Okay, so pengiraannya macam mana? So soalannya kita nak kira, nak tahu berapa anggaran bonus manager Asia. So kena tahu dulu 1cc bersamaan dengan berapa. 1cc bersamaan dengan 1073.45 dan first generation manager dia akan untung 6%. Okay, so second generation akan untung 3%, 2%. Ni korang tengok dekat GEP selalu tu kan, 632 kan. Inilah dia. Okay, so macam mana pengiraannya? Jom kita tengok satu-satu. So kita kira yang first kali. Manager Asia buat 5cc. Okay, buat 5cc. So kiraan untung bermula daripada 4cc daripada PC dia tu lah. Okay, so bonus daripada 4cc tu bersamaan dengan 1845.82 sen. So mana datang 43%? Sebab PC 5%. Okay, so 48% tolak 5%. So kita akan dapat 43% kat sini. So untung yang dia dapat adalah daripada PC. Daripada dia buat 5cc tu, untung dia adalah 1845.82. Okay, kemudian bonus direct daripada manager Mona pula. So manager Mona buat 50cc. So manager Mona dia dapat berapa untung? 48%. Manager Asia 48%. Kalau ikutkan 48 tolak 48 kosong. Tapi kat sini forever bagi dia buat sale 50cc kalikan dengan nilai 1cc dan untung dia adalah 6% dengan dia punya direct manager. Okay, bukan 0%, 6%. Okay, so berapa keuntungan dia dapat daripada manager yang buat 50cc ni? RM3,219.45. Macam tu. And then Asia ni ada supervisor Ardell pula. Ardell ni buat sale 30cc. 30cc. So untuk macam mana nak kira? Untungnya 30cc kalikan dengan 1073.15. Beza Ardell Supervisor dapat 38%. So 48 tolak 38, bezanya adalah 10%. So berapa yang dia dapat? 321945. Okay, macam tu. Sekarang kita kira pula bonus daripada VIP Nudri. Okay, yang ini concern sikit. VIP Nudri bulan tu dia buat 15cc tau. 15cc. Sekarang ni plan marketing kita, sesiapa yang dapat 10cc pun dah dapat 38% tau. Okay, terus dapat 38%. Terus naik pangkat 38%. Jadinya automatically kita kira macam ni. 10cc yang pertama yang dibuat, kira dengan 1cc, darabkan dengan 1cc, kita akan kira macam ni, 48 tolak 35%. So 48 kita punya untung, manager Asia punya untung, dan dia akan jadi 35 sebab apa? VIP yang aktif 5cc automatically akan dapat 5% extra. So akan tolak 35% kat sini. So beza manager, okay, you all anggaplah you all dah manager manager tolak dengan 35%, you punya untung adalah 13%. So total up adalah 1395 10 sen. Okay, yang kedua, bila you dah entitled sebagai supervisor, automatically akan dapat 38%. So baki lagi 5cc ni akan dikira macam ni, kalikan dengan nilai 1cc dan juga 48 tolak 38%. So you punya untung selepas tu adalah 10%. Sebab apa? Dah naik supervisor kan. Okay, jadi dia akan dapat 536 daripada 5cc tadi yang dia dah jadi 38%. Okay, so total up adalah 1931.70 sen. So berapa anggaran keuntungan daripada income? Ini income bulan manager Asia. So kita total up, so akan dapat RM10,216.42. Best ke best?
Sebab tu kena tolong ramai orang. Okey, walaupun dah manager, you kena tolong juga. Buat dia sampai lagi berjaya, lagi banyak, lagi kaya kan. Sebab dia untung pun you dapat juga. Okey, tak kisah siapa pun, pangkat apa pun you punya downline, you punya network, buat sama-sama. Sebab bila kita buat sama-sama, kita punya untung lagi-lagi banyak. Okey? So, selamat malam. Enjoy buat forever tau. Okey?